Luahan bunut. Dua perkataan yang membawa 1001 tanggapan dalam fikiran saya. Namun, setelah menamatkan pembacaan, persepsi saya terhadap novel ini berubah, lantas mendorong saya untuk berkongsi mengenai novel ini kepada hadirin sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Kata orang, tak kenal maka tak cinta. Maka izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Arissa Hana binti Mas Niza dari Sekolah Menengah Kebangsaan Teluk Mas. Saya menyandang jawatan sebagai pengawas sekolah dan naib pengerusi Kelab Bahasa Melayu di sekolah saya. Saya telah mendapatkan pengiktirafan emas dalam peringkat antarabangsa bagi pertandingan Invention and Innovation of Dentistry pada tahun 2019 dan 2021. Saya dinobatkan sebagai Johan Pidato Piala IPG Kampus Pendidikan Islam pada tahun 2021. Saya telah mewakili kontingen Melaka dalam pertandingan Bicara Inspirasi Kerjaya peringkat kebangsaan pada tahun 2024 dan berjaya meraih Naib Johan. Saya merupakan Naib Johan Pidato Aspirasi Madani Anjuran KPM pada tahun 2024. Saya merupakan Johan Tokoh Nilam Daerah Jasin pada tahun 2021. Saya juga merupakan seorang penulis alumni Minggu Penulis Remaja Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 2024 dan telah menerbitkan beberapa buah karya di penerbitan Dewan Bahasa dan Pustaka dan She Publication. Satu lagi karya saya masih lagi dalam proses penerbitan. Hadirin, Luahan Bunut merupakan hasil cetusan Minda Dahiri Saini, seorang penulis terkemuka Malaysia yang berasal dari Sarawak. Novel ini pertama kalinya diterbitkan pada tahun 2013 oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Novel ini mempunyai 323 halaman, 2 muka surat glosari dan 22 bab. Novel ini boleh diperolehi dengan harga RM20 di laman web DBP Niaga atau kedai buku Dewan Bahasa dan Pustaka. Keindahan alam semula jadi Luahan Bunut mampu menarik sesiapa sahaja yang ingin merasakan rangkulan ketenangan kedamaian dalam hutan malar hijaunya. Namun, sayang seribu kali sayang, keindahannya telah dicemarkan di kerakusan dan ketamakan manusia yang tidak pernah puas. Hutan belantara ditebang, tanah penduduk dirampas. Dibina pub malam yang penuh dengan arak dan gadis pelacur di tengah-tengah hutan untuk memperdaya mereka yang lalai dengan nafsu serakah. Mereka yang dungu pula mempercayai apa yang Tuan Dio dan Tok KJR lakukan selama ini hanyalah untuk tujuan pembangunan. 3 watak utama dalam novel ini iaitu Drusai, Seluna dan Malai membawa karya ini ke puncak klimaks. Di sinilah bermulanya penentangan kejahatan mereka. Akhirnya, Luahan Bunut kembali mendapat kedaulatannya, belantaranya megah dan maruah watannya kekal terpelihara. Semangat jati anak peribumi dalam mempertahankan kedaulatan tanah air merupakan tema utama bagi novel ini. Karya ini turut menggabungkan beberapa tema kecil seperti kerakusan dan ketamakan manusia demi mengejar kekayaan, semangat setia kawan dan semangat kerjasama. Keindahan alam semula jadi Luahan Bunut menyuntik keinginan Tuan Dio dan Tok KJR untuk memilikinya. Atas tiket
pembangunan, tanah itu diteroka sedikit demi sedikit. 3 orang anak pribumi mulai menyedari niat licik dan serong mereka, lalu cuba untuk menggagalkan rancangan kejahatan durjana. Penulis telah mempelbagaikan kaedah penceritaan plot dalam novel ini. Seperti contoh, 3 sekawan yang kerap berdialog sesama sendiri untuk membincangkan tentang rancangan menggagalkan misi kejahatan Tuan Dio dan Tok KJR. Selain itu, Seluna yang kerap bermonolog dengan dirinya sendiri tentang nasib dirinya di lawakan bunut. Turut dinyatakan dalam novel ini, Universiti Malaysia Sarawak baru sahaja menjalankan operasinya. Maka dapat saya simpulkan bahawa novel ini diinspirasikan pada sekitar tahun 90-an. Novel ini mempunyai latar tempat kawasan pendalaman Sabah dan Sarawak. Penulis telah berjaya membawa saya merasai keindahan alam semula jadi lawakan bunut menerusi penulisannya yang cukup terperinci. Novel ini mengingatkan saya kepada novel Belantara karya Azizi Osman. Novel itu mengisahkan tentang semangat jati anak pribumi mempertahankan kedaulatan tanah airnya dari kuasa asing yang melakukan pembalakan haram. Persamaan yang terdapat dalam kedua-dua novel ini ialah latar tempatnya iaitu kawasan pendalaman Sabah dan Sarawak dan isu alam sekitar. Hadirin, menerusi pembacaan saya, maka dapat saya simpulkan bahawa betapa pentingnya kita menyelidiki sesuatu perkara sebelum mempercayainya. Kita seharusnya bertindak selepas pasti dan tidak percaya dengan janji-janji manis yang diucapkan oleh orang yang tidak kita kenali. Seperti yang berlaku dalam novel ini, masyarakat watan di sana mempercayai bulat-bulat apa yang dikatakan oleh Tuan Dio dan Tok KJR sebagai pembangunan itu, lantas menghumban lawakan bunut ke kancah kemaksiatan yang berleluasa. Alam sekitar merupakan ekologi kita. Jangan kita terlalu fanatik untuk melakukan pembangunan tanpa memfikirkan pemeliharaan dan pemuliharaan. Dasawarsa ini sama ada kita sedar atau tidak, isu alam sekitar semakin membimbangkan kerana konsep menjaga ekosistem tidak lagi diendahkan oleh masyarakat pasca moden kini. Persoalan ini haruslah direnungkan dengan hati yang terbuka dan minda yang berpandangan jauh. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.